العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Zaki bin Hamid, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Ustaz Muhammad Zamri bin Basir, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam KPM. Yang berusaha Ustaz Muhammad Khairi bin Mabiai, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai JPN Johor. Pegawai-pegawai Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, pegawai-pegawai Unit Pendidikan Islam PPD Kota Tinggi. Yang berusaha Cikgu Azhar bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Layau. Yang dihormati Ustaz Mulyadi bin Umar Elias Bidin, Pengetua SMK Bandar Mas, merangkap penceramah kita pada malam ini. Yang diraikan ibu bapa yang dikasihi serta anak-anak yang disayangi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun dalam majlis penuh ilmu dan barakah ini, iaitu program ceramah motivasi anak soleh dan soleha. Bagi memberkati majlis kita pada malam yang ini, marilah kita sama-sama menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Nazif. Dipersilakan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Nazif atas bacaan doa sebentar tadi. Moga-moga majlis kita diberkati dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebelum kita teruskan ke slot ceramah, izinkan saya bagi pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin yang sudi hadir pada malam ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan membuktikan betapa tingginya komitmen dan kasih sayang terhadap pendidikan serta pembentukan akhlak anak-anak kita. Terima kasih juga kepada anak-anak yang hadir dengan semangat dan wajah ceria. Semoga apa yang bakal kita dengar sebentar lagi memberi manfaat kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, iaitu Tuan Haji Mulyadi bin Umar Elias Bidin. Beliau merupakan seorang pendidik berpengalaman luas dalam bidang pendidikan Islam dan kepimpinan sekolah. Beliau memperoleh Diploma Pengajian Islam Usuluddin dari Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin. Seterusnya melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dan berjaya meraih ijazah Sarjana Muda Usuluddin dan Falsafah. Beliau juga memiliki Diploma Pendidikan Syariah dan Bahasa Arab dari Maktab Perguruan Islam Bangi.
Dalam kerjaya beliau, Tuan Haji Mulyadi telah berkhidmat di beberapa buah sekolah menengah di daerah Pengerang dan kini menjawat jawatan sebagai Pengetua SMK Bandar Mas. Sebelum ini, beliau juga pernah menjadi guru kanan mata pelajaran sains sosial, penolong kanan hal ehwal murid serta penolong kanan pentadbiran. Beliau turut aktif dalam bidang dakwah dan motivasi sebagai konsultan dakwah di syarikat Majliza Aluminium Sdn Berhad. Antara pencapaian beliau termasuk menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2000, 2008 dan 2013, serta pernah menjadi penceramah di National University of Singapore. Dengan pengalaman, ilmu dan dedikasi beliau dalam dunia pendidikan ini, oleh itu majlis dengan penuh takzimnya menjemput Ustaz Mulyadi bin Umar untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ibadallah, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul aliyul azim. Yang berusaha, terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berusaha Tuan Haji Muhammad Zaki bin Hamid, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam KPM, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zamri bin Basir, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam KPM, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin, maaf kalau saya salah sebut, Mabiai, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pegawai-pegawai Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, Pegawai-pegawai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan seterusnya pegawai-pegawai dari Unit Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi, yang berusaha Encik Azhar bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Layau. Seterusnya guru-guru, para urustia, mak, ayah, anak-anak SK Kampung Layau. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pertama sekali saya minta maaf kepada Timbalan Pengarah. Kemaafan. Malam ni tuan muka akan tengok lain sikit cara penyampaian. So, dengar baik-baik sebelum saya bermula. Kita sepatut bermula pukul 8.30 tadi. Tak apa, isu teknikal kita terima, tak ada masalah. So, saya punya ceramah lebih dan kurang masa diberi 1 jam setengah. Tapi biasa saya bercakap 4 jam. Faham? Itu 4 jam di sini. Kalau di sekolah 15 minutes before class start, okay, I will meet with my student dan saya akan buat setiap hari. Kenapa nak buat setiap hari? Supaya anda lebih ingat. Faham? Tapi hari ini kita tak ada masa untuk itu. Ada 1 jam setengah saja. Nanti saya akan kongsikan apa yang saya buat, yang saya jadikan budaya di 2 buah sekolah. Sejak 2023 saya jadi pengetua. 14 tahun saya dah buktikan di SMK Tanjung Pengelih. Ulang saya sebut, saya tak ada banyak masa nak berbual, nak perkenalkan diri. Minta maaf, okey? Saya minta maaf. Minta maaf mak ayah Timbalan.
ini ceramah saya untuk bulan 10 saja, baru bulan berapa bulan? 10 hari bulan. Dah ada lebih kurang dalam 15. Kemaafan. Ketika orang kata, engkau ada masa ke? Ada. Kenapa? Kita yang uruskan masa. Faham? Semua orang diberikan Allah 24 jam. Sama. Kata orang kampung Layau 24/7. Faham? Angguk aja. Moga-moga bermanfaat. So, sebelum saya bermula, semua orang sebut, kecuali tetamu di belakang, anak dan juga ibu bapa. Ulang saya sebut, jangan sibuk. Tak dengar? Jangan sibuk cari salah penceramah. Memang banyak. Sebab orang hebat, dia sentiasa sibuk fikir tentang diri dia. Orang gagal banyak masa menyibuk hal orang. Minta maaf tuan, minta maaf. Mak ayah, saya datang bukan nak ajar tuan-tuan, tapi saya datang malam ni bukan dengan jawatan pengetua. Saya datang malam ni dengan hati seorang ayah. Lepas ni tuan-tuan akan dengar. Saya berusia 54 tahun, isteri 4 orang anak. Segar biji mata. Anaknya 4, isterinya seorang. Alhamdulillah, 2 orang cucu. So, diam. Minta maaf mak, minta maaf tuan pengarah. Minta maaf. Okey? Nanti awak akan faham kenapa saya macam ni. Ulang saya sebut, orang hebat dia bangun. Orang hebat dia bangun. Orang hebat dia bangun. Orang hebat dia bangun. Kau tengok mak bapak engkau yang bangun, anaknya tak bangun. Dah mak duduk. Yang sebenarnya saya tunggu anak-anak, tiba-tiba mak yang bangun. Satu tepukan untuk anda. Hei, jangan perasan boleh tak? Satu tepukan. Minta maaf sekadar gurauan. Baik, semula. Orang hebat dia bangun. Orang hebat. Dah mak ayah tak payah, mak ayah tak payah. Mak ayah malam ni tak payah. Nanti ada part dia saya minta buat nanti. Ni anak dulu. Orang hebat dia bangun. Orang hebat dia duduk. Orang hebat dia diam. Orang hebat dia diam. Orang hebat dia tepuk tangan. Orang hebat angkat tangan. Orang hebat. Orang hebat. Orang hebat. Siapa orang hebat tu jawab, aku. Siapa? Siapa? Minta maaf tuan timbalan. Inilah saya di sekolah. Hari-hari terpekik terlolong mengajar orang untuk berubah. Hei, quiet. Ada benda kelakar ketawa. Benda tak perlu jangan ketawa. Ulang saya sebut, orang hebat semua benda buat. Semua benda penting. Orang gagal semua benda tak penting. Orang hebat suka buat benda penting tapi tak seronok. Orang gagal suka buat benda seronok tapi tak penting. Angkat tangan, saya tepuk, anda tepuk. Are you ready? Saya tepuk, anda tepuk. Ya Allah, saya terpaksa menapis sedikit bahasa sebab ada timbalan pengarah. Kalau tak ada timbalan memang bahasa saya akan keluar punya. Pengajaran dia apa? Jangan main-main. Ulang, jatuh tangan. Life is a playground. Go and play. But buat macam mana saya buat? But don't play. Up your hand. Tepuk 1 kali. 2 3. Kenapa tak sama? Semula. Tepuk 1 kali. 2. Itu hari saya ceramah dekat budak-budak tangan kudung, lagi kuat dia tepuk. Standby. Tepuk 1 kali. 2 3. Sedikit pengenalan penceramah yang bercakap di hadapan. Ulang saya sebut. Salah beri nilai. Duit 100. Jadi tak bernilai. Beri benda bernilai kepada orang yang tak tahu menilai, sia-sia. So first thing first, saya tak banyak masa dengan anda. Kalau di SMK,
Tanjung Pengelih. Minta maaf Tuan Timbalan, SMK Tanjung Pengelih, saya dipindahkan ke sekolah tersebut pada kedudukan sekolah itu nombor 20/21 PMR daerah Kota Tinggi. Ulang saya sebut, nothing will happen in our life unless we start take small action. Remember, small action will make big difference. So, starting from now, I will be the champion, the best, because that's me. Minta maaf Tuan Timbalan, itulah suasana di SMK Tanjung Pengelih. Oi, mak ayah, keep on, nak cakap orang putih dengan mak kau kejap. Keep on telling to your son and daughter the same thing, then they will memorize it. Faham? Hei, quiet, diam. Shh. Adab di sekolah SMK Tanjung Pengelih, Bandar Mas dan Air Tawar. Bila saya bercakap, nobody talk. Understand? Itu namanya apa? Adab. Faham? Faham tak? Jadi anak, kejap kita buat dululah nak. Nanti kan lambat. Saya tak ada masa lama dengan anda. Minta maaf Tuan Timbalan. Ni budaya yang saya bawa di SMK Tanjung Pengelih. Daripada nombor 20/21 mak ayah SMK Tanjung Pengelih PMR 2009. Kami naik nombor 1 daerah Kota Tinggi. Dah, tak payah tepuk. Tu sekolah saya, tak payah tepuk. Ada cerita dia, minta maaf sebab saya tak ada banyak masa. Saya nak pergi pada poin-poin penting. Faham? Remember, first thing first. Dia sebut change, sebut I. Change, I. Change. 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 Datanglah ke sekolah Air Tawar, mak. Itulah saya jerit hari-hari. 100 kali. Tiap-tiap hari. Hei. Tiap-tiap hari. Kenapa? Sebab nak ajak orang untuk berubah bukan senang. Ketika mereka sudah selesa dengan kehidupan mereka, tiba-tiba kita nak ubah. Bukan senang. 1 jam setengah tak mungkin. Tapi kita minta pada Allah. Why? Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Tapi Allah kata apa? Wa man yurid an yadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nak berikan dia hidayah, Allah mudahkan dia kepada Islam. Amin. Ya Allah, dia amin tak angkat tangan ya Allah. Ya Allah, dia amin tak angkat tangan ya Allah. Ya Allah, dia amin tak letak kat muka ya Allah. Semua nak diajar ya Allah. Baik, kita bermula macam ni. Minta maaf mak, saya bukan cari salah orang. Perkara pertama yang saya nak jauhkan apa dia? Jangan judge people. Understand? Understand? Minta maaf Timbalan, di sekolah saya my student are not allowed to talk to the principal in bahasa Melayu. They must speak in English. Why? Highly immersive programs need to be implemented. Kau faham tak? Habis tu naik sekolah menengah besok nak ambil SPM macam mana? Start from now. So first thing first, change. I change. 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 So siapa yang nak berubah? Anda, bukan mak ayah awak. Faham tak? Now it's not your parents, it's you. You must change first. Understand? Biasa sebut I change. I change. I change. Tangan atas. I change. I remember. Sebut. Saya akan sebut 14 to change. Anda jawab I must change first. 14 to change. Minta maaf, saya nak simpan suara Timbalan. Besok saya ada di Savannah Hill dengan anak-anak sekolah Tengku Abdul Rahman Putra, sekolah nombor 2 daerah Kulai. Habis pukul 10, saya bergerak pula ke Sekolah Agama Taman Kota Jaya. Pukul 11 sampai pukul 1 untuk anak-anak UPKK dan SDEA. Lepas tu rehat sekejap, malam pukul 9 saya ada Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Sungai Mas. Lepas tu balik rumah. Besok hari Ahadnya pukul 9 bersama dengan pelajar-pelajar SMK Semencu di Felda Air Tawar 5. Saya nak tanya, penat atau tidak? Ulang saya sebut, nak hebat? Kena penat. Tak penat? Takkan berjaya. Sayang, sorry. Saya panggil anda macam ni. Ni panggilan saya dengan semua pelajar saya. Dengar baik-baik. 2 benda anda kena ada dalam hidup anda. First, sebut respect. Kedua, trust. Saya respect pelajar saya. Why? Nabi ajar. Engkau nak orang hormat engkau, kau hormat orang. Faham? Jelas? Jadi anak yang baik.
Okey, sorry, tak buat. Kita buat malam ni. Moga-moga bermanfaat. Ya Allah. Ya Allah. Engkau ciptakan kami. Kau yang lebih layak untuk ubah kami. Amin. Baik, saya akan panggil anda dengan satu panggilan, jawab dengan satu jawapan. Faham? Sayang. Anda jawab, ya Abah. Kau jangan gelak nak, kau jangan gelak. Saya datang dengan hati seorang ayah. Sebab dulu mak saya jual nasi lemak, bapak saya nelayan. Saya bukan anak orang kaya. Saya nak berada pada kedudukan ini, saya fight dengan diri saya sendiri. Kau faham tak? Hei, kau faham tak? Minta maaf Timbalan. Tuan Timbalan minta maaf. Sometimes, no. Sometimes we need to be cruel. Teach people. Understand? Understand? Yes. Ulang saya sebut. Lahir dalam keluarga miskin. Itu takdir Allah. Tapi kalau aku miskin. Di seluruh hidup aku. Itu salah aku. So first thing first, change. Apa hasil daripada aku jerit-jerit macam gini nak di sekolah? Akhirnya 2019, sekolah biasa SMK Tanjung Pengelih, anak orang biasa. Keputusannya kami nombor 3 peningkatan GPS terbaik SPM seluruh negeri Johor. Tak payah tepuk. Kenapa saya kata tak payah tepuk? Hei, berhenti tepuk untuk kejayaan orang. Biar orang tepuk untuk kejayaan kita. Faham? Understand? Tak nak jawab macam tu. Macam dia jawab, sorry. Macam dia jawab, tak banyak masa ni. Yes, I am. Understand? Yes, I am. Understand? Yes, I am. Saya jerit, who am I? I am the champion. Who am I? Biasa kata betul ke? Ya, betul ke? Ya, betul ke? Ya, betul ke? Ya. Macam bohong je. Taklah. Macam bohong je. Macam nak tak nak je. Macam main-main je. Macam comel je. Hei, sebelah sinilah. Macam comel je. Kau bila kau comel? Macam comel je. Ya, macam comel je. Yang lelaki kau tak comel, faham? Sebelah sini macam comel je. Itu suara mak anak satu, faham? Suara mak anak satu memang macam tu. Dia panggil anak dia balik kat kampung Layau. Sini banyak sungai, banyak parit, faham? Kelapa sawit lagi ada. Mak anak satu panggil anak dia balik. Dah maghrib, balik nak, dah maghrib sayang. Kalau mak anak 8, balik! Saya dah dengar suara mak anak 8. Macam comel je. Macam comel je. Macam cantik je. Lepas dia cakap ya, tulis sebelah kiri budak lelaki, kau buat macam ni. Macam comel je. Sabar. Kau tak sabar-sabar nak ngatur orang ya. Semula macam comel je. Hei, macam macho je. Saya suruh buat ya, dia pergi kan. Macam macho je. Macam handsome je. Tak ajar, saya tak ajar. Just jenaka nak hilangkan mengantuk. Sayang. Sayang. Ni budaya di SMK Bandar dan juga Bandar Air Tawar. Apa akan jawab? Jadi anak yang baik nak? Anda akan buat macam ni. Amin. Semula kita buat. Sayang. Jadi anak yang baik nak? Terus baca doa. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Apa akan jerit? Ridha Allah. Sabar. Habis abang sebut ridha Allah, anda akan jawab. Anak-anak jawab. Fi ridha walidain. Kita buat. Ridha Allah. Fi ridha walidain. Terus tangan kanan di dada kiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni budaya di sekolah abang nak jatuh tangan. Lepas tu abang akan jerit dengar baik-baik. Di SMK Air Tawar dulu. Ku genggam janji. Pelajar akan jawab. Harumkan namamu. Abang akan jerit. Sematian. Tak maaf tuan. Tanpa mikrofon. Setiap hari. Di tapak perhimpunan. Di depan 900 orang. Tuan-tuan. Saya dibayar gaji. Tu kerja saya. Kerja saya sebagai pengetua, ajak pelajar untuk capai kejayaan. Pelajar tak nak, saya tak boleh buat apa-apa. Saya datang berkongsi. Tuan-tuan suka, alhamdulillah. Tuan-tuan tak suka, saya tak boleh buat apa-apa. Sebab saya pilih, setahun terpekik terlolong, pelajar pilih untuk main. Saya tak boleh buat apa-apa. Trust me. Percayalah. Kakak ada 4 orang anak, contoh. Dia ada 957 orang. Budak Air Tawar. Kehadiran saya sampai sebagai pengetua 82%. Setahun patah hari-hari. Bila pelajar berubah, kehadiran 95%. Faham? Faham tak? Benda yang perlu dibuat, kena buat. Saya tak ada masa nak fikir orang tak suka saya. Saya tak ada masa. Saya tak ada masa nak rasa dipuji orang yang suka saya. Saya dibayar gaji. 1 inci melangkah masuk dalam pagar sekolah, saya akan ditanya oleh Allah kalau aku asyik berikan alasan. Faham? Manusia terlalu senang berikan alasan. Tetapi dia hanya perlu cari satu sebab kenapa dia nak berjaya. Faham? Minta maaf kak, malam ni mungkin melihat cara yang berbeza. Semangat saya 24 tahun. Usia saya 54 tahun. Kenapa? Sebab nak lalu kehidupan ini penuh dengan semangat bos. No matter how hard life hit us, keep on standing. Faham? Angguk aja. Kata dia. Seberapa kuat kita ditekan, semakin kita bangun. Faham? Hei, kau faham tak ni? Jadi anak yang baik. Amin. Sebab tu abang cakap anak, tak cukup 1 jam setengah. Abang buat hari-hari kat sekolah anak. Lepas tu abang jerit apa? Ku genggam janji. Pelajar jawab. Harumkan namamu. Sematian. Budak akan buat macam ni. Awesome. Sebab abang sampai sekolah tu nak. SMK Air Tawar. SMAKT. Saya beri penjenamaan baru. Semangat baru. Cita rasa baru. SMKAT. Sederap memacu kebangkitan aura transformasi. Tak bunyi apa pun, bunyilah. Macam tak teruja dah dengar nama tu. Sayang. Jadi anak yang baik nak. Mak, ayah. Saya bagi tahu dengan pelajar dengan mak. Saya bukan nak budak 8A tau mak. Mak, saya bukan nak budak 8A. Saya cuma nak anak yang baik. 8A itu hanya bonus. Saya nak anak yang baik. Apa dia anak baik? Allahu Akbar. Apa dia anak baik? Amma yatasaalun. Sambung. Okey, kau diam. Aku nak tanya bapak kau pula. Standby ayah, sambung Saya sambung. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya kata bapak, bukan mak. Minta maaf. Ayah, ketika mak ayah rasa beria betul penceramah cakap, saya bagi jawapan. Yang suruh beria ni bukan saya bang. Yang suruh beria ni Nabi kita. Adibu auladakum ala salasi khisal. Didik anak kenal Allah. Yang pertama, hubbullah. Yang kedua, hubbun Nabi wa ali baiti. Yang ketiga, hubbul Quran tilawati. Kenalkan anak cinta Quran dan juga membacanya. Yang pertama, sayang. Dua pihak nak bercerita malam ni, moga-moga ada manfaat insya-Allah. Sayang. Jadi anak yang baik nak. Jangan pernah perlekehkan doa ini. Kenapa? Ud'uni, kata Allah. Astajib lakum. Kau minta. Bila cepat macam mana itu urusan Allah. Jelas? Jelas? So kita buat penuh. Ku genggam janji. Kau jawab. Harumkan namamu. Ku genggam janji. Ni SK Layau singkatan apa? SK Kampung Layau. Apa dia? SKKL. Bagi tahu Gubsor cari nama baru. Faham tak?
Minta maaf. Di SMK Air Tawar, saya bagi penjenamaan baru, Smartian. Smart. SMK Air Tawar, Smartian. Nak bagi dia bergegar, saya letak tagline di belakang, awesome. Smartian, awesome. Yang kedua, Smartian, the best. Smartian, the champion. Smartian, jempol. Smartian, siu. Kau gelak ah. Hei. Ya Allah, hidayah milikmu. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, moga-moga mereka mengerti kenapa aku sangat bersemangat. Sayang, nak naik Gunung Everest, tak payah sebut. Nak naik Gunung Everest, mentaliti dia pergi antara hidup dan mati. Bukan pergi mentaliti pasal malam, faham? Tengok guru Amnes, wow, cantiknya. Tak ada lah nak. Kau pergi dua, do or die. Understand? Understand? First thing first, change. Lupa dah. Change. Change. Datang sekolah abang nak, biru dada budak tepuk hari-hari. Change. 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 14 to, sorry. I change. I. Mak ayah, saya penceramah untuk sekolah Tun Fatimah. Tun Fatimah 10 School in Malaysia. Saya juga salah seorang penceramah untuk Kolej Tunku Kursiah. Bukan sombong ni, supaya jangan salah bagi nilai. Siapalah dia tu sembah macam bagus yang depan. Saya bukan bagus, saya anak orang biasa. Tapi hari ni saya dah bertindak apa yang patut saya bertindak. Faham tak? Ulang saya sebut, sayang. Bila saya kata SK mana hebat? Bila saya kata SK mana hebat? Kampung lah, yo. SK mana hebat? Muka The Rock. Kau kenal tak The Rock ni? Muka The Rock ni jangan muka macam, jangan muka macam, minta maaf, saya tak ada niat body shaming, jangan salah faham. Jangan dia muka macam orang yang nak tak nak je. SK menebat? SK menebat? Kampung lah, yo. SK menebat? Betul ke? Ya, betul ke? Betul ke? Mak ayah, ini dia mak ayah saya buat hari-hari. Saya sampai ke SMK Air Tawar. Hei, diam, quiet. Saya sampai ke SMK Air Tawar. Dia punya GPS dia 4.64. Kedua terbaik sejarah sekolah tersebut. Tapi saya datang, saya beritahu dengan cikgu dengan pelajar, saya nak 4.0. Cikgu kata gila, budak kata tak boleh. Saya kata apa? Tidak ada yang gila, tak ada yang tak boleh. Tak boleh sebelum bermula kau gagal. Kena mula dulu, baru kita tahu hujung dia apa. Faham? Ulang saya sebut, mak ayah, ulang saya sebut. Besar impian. Buatlah mak ayah, buat macam mana penceramah suruh. Besar impian. Ingat, mesti datang dengan besar pengorbanan. Minta maaf tuan, keluar keputusan SPM 2023 4.50 meningkat. Dah dapat 4.50, saya kata saya nak 4.0. Cikgu kata apa? Gila pengetua ni. Budak-budak kata apa? Tak boleh. Saya bagi tahu dia apa? Orang hebat, dia dah berjaya, dia nak berjaya lagi. Tu mentaliti orang hebat. Kalau anak tuan-tuan yang tuan-tuan besarkan daripada kecil, tuan-tuan bina dengan melintis sedang-sedang, dengan mentaliti cara berfikir, alah tak kisah, alah tak kisah. Jangan salahkan orang kalau anak tuan-tuan tak berjaya. Faham atau tidak? Tuan-tuan, berjaya bukan 8A lah. Hei, saya cerita anak saya, tapi jangan rakam. Tolong jangan rakam. Sebab saya buka aib anak saya. Bos, saya ceramah satu Malaysia, cuma saya letak kat Facebook, minta maaf tuan. Saya ceramah, saya ambil cuti. Saya ceramah satu Malaysia. Saya tak ada Facebook, saya tak ada TikTok, saya tak ada apa lagi Instagram, saya tak ada. Yang saya ada Allah. Ulang saya sebut, biar tidak popular. Manusia jangan tidak popular di mata Allah. Tuan-tuan tak suka saya tak ada masalah. Jangan Allah tak suka saya bermasalah. Faham tak? Faham tak? So daripada 4.64 meningkat kepada 4.50, terpekik terlolong lagi, meningkat kepada 4.27. Kenapa? Ketika orang kata tak boleh, saya tetap kata boleh. Faham tak cik?
Saya bagi jawapan paling mudah. Minta maaf abang minta maaf, jangan salah mengerti. Saya nak abang bangun, tapi nada suara saya beri sangat perlahan. Abang jangan bangun. Sampai nada paling tinggi, abang pun jangan bangun. Faham? Bangun. Bangun. Bangunlah! Faham tak sekarang? Faham tak? Kita apa pun kalau tuan badan anak takkan jadi apa-apa. Tak, tu pengajaran dia. Tuan-tuan boleh bebel 100 jam dengan anak. Tapi kalau dia tak nak ubah, takkan berubah. Tapi kalau dia nak, sangat mudah. Tak payah suruh. Okey abang saya bagi abang 2 pilihan. Nak bangun ke nak duduk? 1, 2, 3. Dia nak duduk. Tak apa. Akak mungkin ketawa sebab akak tengok first time. Kenapa dia ceramah macam itu? Ceramah adalah ceramah. Hanyalah hembusan air liur. Ambil pengajaran. Laksana dalam tindakan. Kalau setakat dengar, semua orang boleh dengar. Lepas tu balik rumah sama juga. Kemaafan mak. Yang didik anak kita. Bukan cikgu. Siapa mak ayah ada pemikiran, cikgu ajar. Cikgu ajar benda yang kita tak boleh ajar. Tapi nilai itu dibentuk daripada rumah. Tolonglah mak. Kalau dah anak tak sembahyang, nak salah ke? Mak, saya ada 4 orang anak. Di Taman Bayu Damai, saya imam taman. Imam taman. Kejut anak bangun subuh. Bapak balik, anak tak bangun lagi. Habis saya nak marah. Kejut. Bang, bangun bang. Saya kejut anak. Suara saya yang bangun bukan anak saya, anak jiran sebelah. Mak, tegurlah anak selagi masih ada kesempatan. Jangan sibuk nak tegur anak bila anak dah besar. Faham? Hei, budak tu keluar rumah pukul 1 pagi, 2 pagi. Dia bermula dengan kali pertama. Kali pertama tak larang, kedua tak larang. Nak larang kali ke 100, baru nak larang. Tak payahlah bos. Kemaafan, tuan-tuan nak marah, saya marahlah. Mak, ayah, saya ada 4 orang anak. Anak sulung tak pandai, memang tak pandai betul. Teruk gila. Satu hari saya jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Solat isyak. Saya nampak ada satu lampu kereta polis. Dalam hati saya kata apa? Siapalah anak yang malukan mak bapak dia. Saya balik rumah, rupanya anak saya. Anak saya ada dekat lokap. Jangan kau pergi sebarkan pula cerita ni. Bestnya kalau kata ustaz ni. Apalah, hidup suka mengata orang takkan maju hidup ni bos. Menyibuk hal orang. Saya share pengalaman hidup. Ketika seorang kata mesti anak dia berjaya, mesti anak dia 8A. Taklah bos. Iman tak dapat. Padu orang sini. Tuan-tuan, saya nak anak saya yang terbaik. Tapi Allah kata apa? Tak, Mulyadi, aku uji engkau. Kau pandai sembangkan. Tuan-tuan, alhamdulillah, anak sulung saya tak pandai, tapi dia bagi saya cucu yang pertama. Anak sulung saya tak pandai, kerja tak apa-apa, bawa Starex dekat projek Rapid Petronas, tapi sekurang-kurangnya dia tak pernah minta duit dengan aku. Faham? Anak saya tak pandai, tapi hari ini alhamdulillah dia terpilih antara driver untuk syarikat Hertz. Diberikan kontrak 2 tahun untuk ASEAN punya summit, persidangan ASEAN, dan dia bawa menteri-menteri negara ASEAN. Baru-baru ni dia bawa menteri daripada Arab Saudi. Dia driver. Menteri tu cakap Arab, dia tak tahu, dia telefon. Nak jawab apa? Nak jawab apa bah? Kau jawab aja Al-Fatihah. Betul bos. Pengajaran dia apa? Mak, yang awak puji anak orang yang pandai tu, anak orang yang pandai tu ke besok mandikan kita tua-tua. Anak orang yang pandai tu ke besok tolak ke suruda kita. Mak, saya ada adik. Ayah saya berhentikan adik saya tingkatan 3. Saya kata apa dengan ayah saya? Dah berapa ayah nyanyi? Apa ayah saya jawab? Mu panda, kakak mu panda. Ni adikmu seorang lagi panda, hak bodoh. Dia, hak bodoh ni esok jaga muk-mung. Mak saya 15 tahun tak kursi roda. Yang tolak pergi hospital adik saya yang tak sekolah tu. Faham? Mak faham tak? Mak, anak kita tak pandai, apa jawab Allah? Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak pernah aku jadikan semua ni sia-sia. Faham? Kalau dah semua anak cerdik, siapa nak tangkap ikan kat laut? Kalau dah semua orang cerdik, siapa nak jual ikan dekat SKS? Kalau dah semua orang cerdik, faham tak ni? Siapa nak potong rumput tepi jalan? Faham tak? Faham tak? Tiba-tiba malam ni dengar penceramah cakap macam ni, dia balik rumah kejap lagi, dia jumpa anak dia. Mak dah dapat jawapan kenapa kau bodoh. Mak dah dapat jawapan. Mak, bukan itu saya maksud. Anak ada peluang lagi untuk perbetulkan kesilapan, perbetulkan kekurangan. Sayang,
Aku nak cakap depan belakang ni. Are you okay? Dapat sesuatu? Belum lagi, belum mula lagi. Up your hand. Luaskan kuasamu. Sabar. SK apa? SKKL. Luaskan kuasamu. SKKL. Hapuskan. Yang nak semangat ni awak, bukan penceramah, faham tak? Awak nyanyi sekali lah. Ya, pelan-pelan. Sama-sama. Stand by. Luaskan kuasamu. SKKL. Hapuskan semua musuhmu. SKKL. Tetap setia bersamamu. SKKL. Hidup mati kerana Allah. Stand by. La 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 la. Oi. Lagu ni ceria, yang kau sedih kenapa? Hah? Sayang. Senyum nak, tak mau serius. Stand by. Kesian ada seorang buat muka macam ni. Saya kata senyum nak, dia tu blek. Ya Allah, kalau inilah anak-anak sekolah kebangsaan Kampung Layau, aku doakan moga-moga cikgu-cikgu di sini kau berikan ketabahan. Amin. Sayang. Stand by, one more time. Luaskan kuasamu. SKKL. Hapuskan semua musuhmu. SKKL. Tetap setia bersamamu. SKKL. Hidup mati kerana Allah. Stand by. La 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 la. La 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 la. Tengok sini. Hidup mati kerana Allah. Takbir. Tak ada kena-mengena parti politik, faham? Awak nampak ular tedung macam gini, takkan nak kata Alhamdulillah, faham? Sayang. Jadi anak yang baik nak. So kita buat. Ku genggam janji. Anda jawab. Harumkan namamu. Ku genggam janji. Abah sebut. SKKL. Kau sebut. Awesome. SKKL. TikTok. Sedaplah pula. Semangatlah pula. Dia lain macam tu. Awak punya. Awak dah lagu besar awak tu. Dah macam Abang Sado. Sayang. Okay, stand by. TikTok. Ku genggam janji. Harumkan namamu. SKKL. Bukan macam gitu. Awesome. SKKL. Yang kedua, superb. Sabar, belum suruh. SKKL, superb. Yang ketiga, the best. SKKL, the best. SKKL. Yang keempat, the champion. SKKL. Yang kelima, jempol. Angkat tangan macam ini, dua jempol. SKKL. Jempol. SKKL. Last one, siu. Sampai siu tunduk sekali. Sabar, belum suruh. SKKL. One more time, siu. SKKL. Minta maaf Tuan Timbalan. Inilah saya buat di sekolah, naikkan semangat hari-hari. Mak, akhirnya SMK Bandar Mas SPM 2023 nombor 4 sekolah terbaik Felda seluruh Malaysia. Tak ada orang tepuk, beri aku cerita. Salah. 2023 nombor 10 sekolah Felda terbaik seluruh Malaysia. 2024 SPM nombor 4 terbaik sekolah Felda seluruh Malaysia. Sekolah Felda nombor 1 terbaik negeri Johor. Keputusan STPM 8 tahun mengekori rapat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar. Sekolah terpilih, sekolah asrama penuh. Tapi kita buktikan bahawa, ulang saya sebut anak-anak, orang biasa berfikir luar biasa, bertindak luar biasa. Hasilnya pasti. Anak-anak yang jawab luar biasa. Akhirnya nombor 1 STPM daerah Kota Tinggi. Tepuklah.
Sayang. Sayang. Jadi anak yang baik nak. Buat macam ni. I love. 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 Myself. My school. My teachers. My parents. And myself. First and most. So jangan sibuk sayang orang lain, sayang diri anda dulu. Faham? Faham? Lagu yang seterusnya. Ayo, ayo. Sabar abang nyanyi dulu, kau tak tahu lirik dia. Ayo, ayo. Mak ayah, saya nyanyi ni untuk seronok-seronok, bukan. Saya nak satukan hati mereka dengan pergerakan. Kalau saya ajak nyanyi lagu, oh Azizah, masak budak-budak ni, tak masuk punya. Stand by. Ayo, ayo, ayo SKKL, kita hebat, kita memang hebat. Hoi! Lepas tu hoi lah, tak apalah, mula-mula dengar, biasalah. Ulang, mula-mula. Ulang, mula-mula. Mula-mula. Tak tahu. Lepas tahu. Buat. Buat. Buat lagi. Pasti mahir. Kita buktikan dengan lagu. Ulang, rahsia terbesar. A. Satu je. Ulang, ulang, ulang. Ulang lagi. 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 Ulang lagi. Sampai ingat. Dah ingat. Senang lah. Nak ulang. Kena minat. Tak minat. Memang tak ulang. Kita terpakai terlolong. Member boleh tidur. Lena. Pakai kopiah putih gitu tidur. Yang kita terpakai terlolong kat depan. Sayang. Jadi anak yang baik nak. Tuan-tuan, saya tak tahu di mana amin mereka yang Allah makbulkan. Faham tak ni? Mak ayah faham tak? Kalaulah semudah doa terus jadi, saya nak doa sekarang, ya Allah, aku nak kahwin lagi satu. Tapi tak. Doa bila Allah nak makbul. Wallah. Siapa anda? Juara. Siapa anda? Siapa anda? Ulang, patah balik semula. Kita bermain dengan lirik lagu. Abah nyanyi, abah berhenti, anak-anak sambung. Boleh? Abah nak buktikan, kalau anda suka, benda susah pun jadi senang. Tapi kalau tak suka, benda senang jadi susah. Jika kau bertemu aku begini. Nantilah abah nyanyi dulu. Abah berhenti baru kau sambung. Faham? Jika kau bertemu aku begini. Sambung. Di penjara hanya ku sudah mencoba, ku sudah berjuang, sadar aku sadar, orang biasa boleh cudia, hai mehogai, kampung layau tu, tere binju me lagdame tu mergaya, beso babe. Gara-gara sebotol minuman. Cek, 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 cek. Sayang. Ya ayyuhalladzina amanu wajaru. Ada satu sekolah, sayang. Ada satu sekolah abah pergi nak, abah baca macam tu, dia sambung. Sadaqallahul azim. Sayang.
Abah tak menghakimi anda. Kenapa anda boleh ingat? Sebab handphone dekat tangan. Siapa yang bagi? Mak ayah awak. Kat mana mak ayah awak? Nun di belakang sana. Tuan nak salahkan siapa sekarang? Jawab. Tuan-tuan, dia gini. Konsep, hei! Shh, diam. Konsep dia macam ni. Kita tak boleh halang benda yang masuk daripada luar. Tapi kita boleh halang benda yang keluar daripada dalam kepala. Faham? Sayang. Are you okay? Up your hand. Your right hand. Both hand. Swing to your right. Your right. Pernah dengar tak lagu ni? Your right. This is your left. Your right is over there. Where is it? Where is your English teacher? OMG. Up again. To your left. Your left. This is my right. Put it down. Put it down. Hey. Opposite game. What? Opposite. Opposite tu apa dia tadi kawan? Opposite tu apa? Berlawanan. Cikgu BI, please lah cikgu BI. Kau cakap je orang putih. Biar dia retak 1000 tak apa. Biar dia pecah kaca 1000 tak apa. Make sure. Hey! You must be brave enough. Understand? So change. 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 Jangan kau jerit sekuat-kuatnya lepas tu kejap lagi keluar. Tadi apa ceramah? Entah, tak tahu. Sayang. Are you okay? Dapat sesuatu? Ulang, rahsia terbesar. A. Ulang. Bangun sayang. No. Seorang ni je. Saya nak buktikan pada anda. Bangun nak. Saya nak. Shh, jangan main-main. Saya pantang saya jangan. Saya punya pantang. Kau nak tahu kau datang sekolah Tawa. Kau datang sekolah Bandar Mas. Saya bercakap. Engkau mengajuk, aku turun 1 inci aku hadap muka kau. Minta maaf mak. Minta maaf. Prinsip dia apa? Bukan anak atur kita. Kalau dah anak atur tuan-tuan, Nabi kata apa akhir zaman? Akan ada di zaman aku seorang ibu mengandung, bertarung nyawa, melahirkan tuannya. Siapa? Anak kita, perintah kita. Setuju? Setuju tak? Tak setujulah pasal anak awak baik. Ada tak orang kena? Ada. Tunggu mak, saya nak balik pukul 1. Jadilah jaga, tunggu buka pintu. Tu Nabi dah bagi tahu dah, tolong ubah mak. Mak, ginilah saya bagi tahu dengan mak. Duduk sayang, duduk. Mak, mahal harga yang perlu kita bayar. Bukan sekarang. Nanti kita tua. Mak, saya ada mak. Sekarang mak saya dah meninggal 5 tahun. 2019 saya cakap dengan mak saya apa? Mak, hamba nak ambil kursus jadi pengetua boleh. Mak saya 15 tahun atas kursi roda. Apa dia jawab? Oh, di glamour amu dia. Faham tak bahasa Perancis tu? Di, kalau mu jadi pengetua, mak nak pergi tengok sekolah mu dia. 20 hari bulan 2 2020 saya sedang berceramah di Sekolah Menengah Kebangsaan Johor Jaya. Pukul 7.30 kakak saya call, di mudah balik cuti. Saya kata lepas ceramah ni saya balik lah. Pukul 10 dia call, di mak tak ada dah. Mak dah meninggal. Rupanya 7.30 mak saya ditolak ke ICU. Saya ingat belum masuk lagi. Saya tak tahu. Pendekkan cerita tuan-tuan. Start kereta tak dekat banyak, call Maya Karin saya. Yalah bini aku kena cantik di mata aku. Faham tak? Itulah masalah korang ni. Besok ada orang nak masuk minang anak, terima aje. Nengoklah anak kita tu faham. Kalau anak kita kulit tak berapa terang, carilah makwa tu terang sikit, faham. Sekurang-kurang besok anak tu keluar kelabu, faham tak? Anak awak ada gelap, dapat menantu pun gelap. Besok anak keluar waka-waka. Mak, oh mak, saya buktikan. Bangun sayang. Sini. Saya tak banyak masa. Pukul 10 ingatkan abah nak. Jam abah tertinggal kat sekolah. Siapa pakai jam? Pukul 10 ingatkan saya. Okey. Sini sayang. Syaz, kita habis apa 10.30. Sebab nak ganti setengah jam tadi boleh? Tuan, boleh tuan? Okey. Tak, saya biasa 2 jam sebenarnya. Tapi tak apa. Ni nak tanya. Dia punya cok. Apa gegor jantung dia. Taklah nak. Cikgu, mak. Oh mak. Ni cara saya dengan pelajar sekolah saya tuan-tuan. Pelajar salam saya, dia cium tangan. Tu hantuk. Kau jagalah. Tu hidung. Tak kena.
Ajar anak macam tu, jangan sembarang aja. Faham tak? Ya, mula dengan betul. Ulang, mula dengan betul. Tengah kekalkan. Ujung betul. Mula salah. Betulkan. Ujung betul. Mula betul. Tengah dibiar. Ujung salah. Mula salah. Tengah betulkan. Ujung betul. Faham? Ajar cium tangan saya, cikgu, tuan-tuan. Sesekali saya cium tangan pelajar. Saya cium dahi pelajar. Pengajaran. Apa dia? Ayah, kalau sayang anak, tolong tunjuk. Ayah, kalau sayang anak, tolong tunjuk. Saya ulang lagi sekali. Ayah, kalau sayang anak, tolong tunjuk. Jangan tunjuk anak jadi mayat. Anak mati baru sibuk. Adik, sayang adik. Jangan. Kalau sayang, tunjuk kita sayang. Kalau sayang, sebut kita sayang. Faham tak ayah? Faham tak mak? Tak guna saya pegang batu nisan mak saya selepas 2 minggu jadi pengetua. Saya balik, saya pegang batu nisan mak saya. Mak, hamba jadi pengetua dah mak. 2 minggu dah mak. Mak ingat dah mak janji dengan saya nak pergi sekolah saya mak. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat saya seronok nak jadi pengetua. Kenapa saya nak sangat jadi pengetua? Supaya bila orang tanya mak aku yang dulu orang miskin, biar dia jawab, hamba pengetua. Mak faham tak? Mak faham tak? Ke tuan-tuan ingat saya nak belagak? Taklah mak. Aku nak mak aku jawab dengan orang, anak hamba jadi pengetua Johor. Saya nak mak saya jawab dengan orang dengan rasa bangga. Faham? Kenapa saya nak sangat jadi pengetua? Sebab saya nak anak-anak saya, kalau orang tanya, bapak kau kerja apa asyik? Ayah aku pengetua. Nak belagak ke? Tak. Dia tentang maruah, harga diri, siapa kita di mata anak-anak kita. Saya ada 36 orang anak syurga di SMK Bandar Mas Peluk. Saya ada 36 orang anak syurga di Bandar Mas. Setiap hari saya akan datang ke bilik dia orang. Dan setiap hari Rabu pelajar akan datang hantar pizza bilik saya. Saya minta tak? Tak. Sebab apa? Sebab saya hormat dia orang. Hari-hari saya peluk, hari-hari saya cium. Bang, Allah sebelah kaki dah kat sana. Saya bagi jawapan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah kata, bukan saya kata bang. Pegang kata-kata penceramah tak terkenal ini. Hei, kejap, nak berbuang dengan mak bapak kau ni. Faham tak? Bang, di sisi Allah, dia ciptaan paling sempurna. Di sisi Allah, di sisi manusia, dia dihina. Ketika orang menghina, sebenarnya Allah nak hadirkan orang cacat untuk dihina, tapi nak menghina orang sempurna yang berfikir, bertindak, mengalahkan orang cacat. Dia pilih ke untuk hadir ke dunia? Bang, dia pilih ke? Sebab tu prinsip apa dia? Tak boleh tolong, jangan mengata. If you cannot help people, better don't curse. Faham? Faham? Salam nak? Comel. Jadi anak yang baik. Amin. Tuan-tuan, ada orang kata apa? Minta maaf ayah, jangan salah faham. Ada orang kata apa? Ustaz, engkau tak tahu anak aku tak pandai. Saya bagi jawapan. Anak tak pandai, tapi dia tak cacat. Syukur. Bukan marah ni, penegasan. Takkan saya nak cakap macam ni. Anak tak cacat, syukur. Masak siapa nak dengar? Tuan-tuan nak marah saya, marahlah bos. Kalau tak suka, panggil penceramah lain. Faham? Sebab saya lahir daripada benih seorang mak penjual nasi lemak. Mak saya kejut saya pukul 3 pagi. Goreng epok-epok dengan bungkus nasi lemak. Lepas tu pusing kampung jual nasi lemak. Nasi lemak 3 ringgit. 5 ringgit. Dapat 50 sen. Pergi sekolah. Tu nilai aku dulu 50 sen. Sekarang nilai saya RM89.86. Kerja tak kerja, itulah nilai saya sehari. Faham tak? Tapi nak sampai satu hari macam tu, apa saya buat? Pengorbanan. So sedarkan anak tuan-tuan, jangan lepas bebas dia orang. Mak, saya minta maaf mak, tolong jaga anak.
Lagi sekali saya ingatkan, bukan anak atau kita. Anak saya nombor 2, mak, 3 kali STPM. Alhamdulillah, pengajaran saya dapat apa? Never give up in life. Faham? Mak, faham lah? Ya Allah, dia diam je aku cakap. So, siapa dia sekarang? Executive Manager dekat Tanjung Lansat. Nampak tak? Mula salah, tengah betulkan, ujung berjaya, bos. Anak nombor 3 lagi teruk anak aku tu. Tak apa-apa. Dah lah tak handsome, gemuk. Iya, tapi dia anak paling saya sayang. Kenapa? Dia anak paling rajin, sapu rumah, mop rumah. Kak, anak saya 3 lelaki. Daripada tahun 6, aku ajar sapu rumah, mop rumah, basuh kain, jemur kain. Kau berani suruh tak anak kau yang sulung umur 30? Anak sulung saya duduk dengan saya tau. Zaman Syari, kau pergi angkat, kau pergi sapu rumah, kau pergi mop. Dia tak buat, tegak aku cakap dekat muka dia apa dia? Bang, kau tumpah rumah aku tau. Betul lah. Hidup kena ada tanggungjawab. Bang, kau bayar bil api, kau bayar bil air, kau duduk sini. Mak, kena beri ada tanggungjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak tak semayang, mak tak kisah. Fikir sendiri lah. Mak, Nabi kata apa? Jangan tinggalkan anak kalau mati tak boleh baca Quran. Bila dalam kubur kita nangis, mak, subuh-subuh, ya Allah, mana anak sulung aku? Kenapa hari ni dia tak doakan untuk aku? Dulu atas dunia kita tak suruh dia semayang. Faham tak? Mak saya tak pandai membaca, tapi dia tinggalkan saya minta maaf. Ketika orang kata ustaz mesti ada serban, mesti ada jubah, mesti ada kopiah. Inilah saya. Inilah saya. Tapi sekurang-kurangnya sembahyang subuh 5 waktu, tuan-tuan, dalam sujud akhir saya akan baca apa dia? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sekurang-kurangnya subuh, mak saya kata apa? Mungkinlah, ya Allah, sudah baca doa untuk aku. Apa dia? Allahumma ja'al qabraha raudhatun min riyadil jannah. Kalau tinggalkan anak semayang, kalau tinggalkan anak tak semayang, faham kasar bunyi dia. Kalau tinggalkan anak tak baca Quran, faham. Mak, dia bukan cerita mak, itu bonus saja, betul. Saya tinggalkan anak nombor 3 tak pandai. Dia suka subjek akademik, subjek kemahiran hidup. Tuan-tuan, tuan timbalan pengarah, saya nak tinggalkan yang ini. Anak tak pandai, tak apa. Dia minat kemahiran. Malaysia, kerajaan Malaysia menyediakan TVET di seluruh pelosok sekolah yang ada. TVET, kemahiran. Faham? Faham? So siapa anak saya sekarang? Alhamdulillah tuan-tuan, anak saya sekarang welder bertauliah United Kingdom. Boleh dihantar untuk welding di mana-mana. Kenal kerja dekat Sungai Rengit, alhamdulillah. Kejap-kejap Brunei, kejap-kejap Sarawak, kejap-kejap Sabah, kejap-kejap Melaka. Tak pandai budak tu kak. Tapi saya bagi tahu dengan dia apa? Jadi anak yang tuan-tuan, bapak dia 27 tahun kerja. Anak saya baru kerja 6 tahun. 2 minggu lepas tuan-tuan, bawa balik kereta S70. Tapi bukan pasal kereta tu saya nak cerita. Anak saya sampai balik kerja pukul 5.30. Dia cakap apa? Abah tukar baju abah, mandi cepat. Arah nak bawa abah pusing-pusing taman, naik kereta baru Aras. Faham tak? Faham tak? Bang, tu kereta dia aku tak boleh suka-suka naik. Kereta aku dulu dia suka-suka naik. Setuju tak? Kereta saya buat kat luar, Honda CR-V tahun 96. Yang bagi tu mak mertua saya. Dia bagi saya 25,000 beli kereta cash. Saya tanya kenapa mak bagi saya 25,000? Dia jawab apa? Sebab kau lah satu-satunya menantu mak yang cium dari mak. Daripada mula kahwin sampai sekarang. Nanti balik, cium dari mak mertua. Faham? Tapi sebelum tengok dulu buku bank mak mertua. Faham tak? Kalau cukup, baru boleh cium. Kalau tak, lebam bibir kau. Baik. Dah patah balik dengan anak-anak. Sayang. Okey, dah habis. Mak, okey. Boleh terima? Ni anak kita mak. Cerdik pun anak kita. Tak pandai pun anak kita. Tapi tolong, nanti tahun depan dia naik sekolah menengah. Dia ambil ujian pertama dia tak ada A. Ujian kedua dia ada A. Nak buat apa? Belanja dia. Faham? Tanya anak, kau nak makan apa? Ada yang kata 1 A pun nak belanja. Dia dapat A, belanja lah. Tanya nak makan kat mana? Dia kata makan kat KFC.
Bawa sampai depan KFC, jangan masuk, balik, faham? Sedar diri, kau 1A je, faham tak? Bila dia ambil ujian kedua dapat 2A, bawa dia pergi McDonald, faham? Masuk, keluar balik, faham? 2A, sedar diri. Kalau dia dapat 3A, baru pergi dekat Mary Brown. Masuk, duduk atas buai, main buai dulu. Buai, laju, jangan order, balik, faham? Nak cerita apa? Raikan anak. Sayang, kita raikan bukan A mak, tapi kita raikan penat lelah anak nak dapat A tu. Faham mak? Up your hand. Lagu yang seterusnya. Harimau Malaya, kami selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Dah tak semangat dah tak kuat dah tepuk. Woi, kau tengok budak JDT kalau main bola macam mana? Tak pakai telolongan, baju buka kepanasan. Tak pernah tak berhenti menyanyi daripada awal sampai habis. Kenapa? Semangat. Sebut. Semangat. SK menebat. SK menebat. Kampung La Yo. SK menebat. Jomlah kita nyanyi. Saya terletak satu benda pun aku tak buka lagi. Sayang. Avoid negative people. Ya, orang yang negatif dia akan tarik anda ke belakang. Orang yang positif dia kata apa? Come we go together. Faham? Faham? Change. I. Change. I. Tak semangat dah. Change. Sama juga I pula dah. Change. I. SK menyebut. Sayang, suara kau suara abah suara dengan suara awak. Siapa lagi kuat nak? SK menyebut. Kampung La Yo. SK menyebut. Bergegar tak telinga aku. Sayang, jadi anak yang baik nak. Jadi anak yang baik nak. Allahumma ghfirli. Ya Allah, dia tak nak baca doa minta ampun mak ayah dia. Ya Allah, Allahumma ghfirli warhamhuma saghira. Sayang, lagu susah boleh hafal dengan syarat dengar banyak kali. Stand by. Oh, tak keluar. Stand by. Dah habis. Slow sangat. Kenapa anda boleh nak apa kon? Kenapa anda boleh hafal nak? Sebab adakah dengar sekali? 2 kali? 3 kali? 4 kali? Anda dengar berkali-kali, betul? Sayang, beza budak Tun Fatimah dengan budak sekolah biasa, apa dia? Mentality. Mak ayah, budak-budak Tun Fatimah, budak budak kolej Tunku Kursiah, mereka dapat markas 95, mentality mereka adalah gagal. Anak kita dapat matematik markas 15, terkejut. 15? Ingatkan 10. Dia tanya kawan dia, kau dapat berapa matematik? Kawan dia kata 10. Kau bodoh. Yang dia tu 15. Pengajaran dia apa? Orang gagal, dia tahu dia gagal, tak kisah dia gagal, pasti akan gagal. Change. Sayang, bangun tanpa sebarang bunyi. Kiraan 3. Belum kira, kau dah kenapa? Ulang. Orang hebat ikut arahan. Orang gagal sembarang je. Bangun tanpa sebarang bunyi.
Tak payah ulang. Abah suruh abah yang cakap, kau yang buat. Ya Allah, sabar je lah aku. Bangun tanpa sebarang bunyi. Kiraan belum kira. Ya Allah, dia main-main. Ya Allah, kau jua yang layak untuk ubah mereka. Amin. 1, 2, 3. Mak bergegar kursi. Duduk tanpa sebarang bunyi. Belum kira. Mak ayah, saya buat ni bukan nak cari yang sempurna, tapi nak tengok sikap. Memang inilah sikap dia orang kat sini. Betul tak cikgu? Cikgu, betul tak cikgu? Kau suka main-main, kau percayalah nak. Kau suka main-main. Sebab tu mak, ceramah ni kalau kita cakap apa pun tak jadi apa. Kenapa? Dia belum jadi macam kita. Kau dulu pun lebih kurang sekolah. Sama je. Betul lah bos. Saya pun sama juga dulu masa sekolah. Sama je. Kita hanya tahu bila kita rasa sendiri. Ni kau sembang 1000 kali gini juga. Kejap lagi, bung, pelari sana sini. Terjun, naik ke atas, turun ke bawah. Terjun, naik, terjun lagi. Jenuh guru besar nak jawab. Sayang. Duduk tanpa sebarang bunyi. 1. Ada juga yang duduk. Main. Ni awak punya program ni, KPM direct datang tau. Patut awak bangga tau. Satu-satu sekolah dalam Malaysia yang terpilih KPM buat program ni. Betul tak? Satu tepukan untuk KPM. Satu tepukan yang kau tepuk banyak kali. Kenapa? Semula, satu tepukan. 2. Tak rasa. 2. 3. Kenapa tak sama? Sebab ada orang tak nak ikut orang. Memang macam gitu bos. Tapi benda ni boleh buat sama. Ni bukan sekolah pertama saya Abah ceramah nak. Abah dah 26 tahun berceramah nak. Satu Malaysia. Change. Oi. Sini sayang. Abah suka nak kau punya muka. Sini. Yang lain duduk. Tuan-tuan, penat saya berbaloi. Kenapa? Sebab muka dia buat bersungguh. Change. Dia seorang je. Change. Oi. Jadi anak yang baik nak, give me 5. Terima kasih sayang. Nak ambil duit buat belanja besok. Faham tak? Nak ambil RM3. Doakan abah kahwin lagi 1. Amin. Doa budak-budak mak kebul. Ikhlas. Doa orang tua tak ikhlas. Budak-budak ni ikhlas. Apa dia nak? Doa apa nak sayang tadi? Doa apa tadi? Mantap. Sayang. Cerah mata mak dengar kata macam gitu. Terus cuik suami. Kau jangan macam-macam kata dia. Sayang. Abah tak pasti nak. Kau tahu tak lagu ni? Sebab zaman mungkin dah berubah. Ni zaman lama punya. Bermain dengan lirik lagu. I want you to sing. Bermain dengan lirik lagu. Okay? Ya Allah, sentuhlah hati anak-anak. Nyanyi lah. Tak dengar? Yes. Jika anda ingin berjaya, be strong, be brave, be positive. Yes. Jika anda tidak mula melangkah, anda tak akan sampai ke mana-mana. Sekarang semua cakap, Abah, keluarlah. Abah, keluarlah. Kau tengok budak sekolah rendah lurus, dia tengking aku. Budak sekolah menengah tak berani bos. Budak sekolah rendah, kau cakap dia ikut punya. Semula, bagi menyampah lagi sikit. Woi! Betul tu. Betul-betul menyampah tu. Sayang. Jadi anak yang baik nak. Abah nak tunjuk apa? Semua orang suruh Abah keluar nak. Tapi Abah tak nak keluar. Tapi kalau orang tak suruh pun memang Abah nak keluar. Abah keluar tak? Ya Allah, dia tak faham. Ya Allah. Dia sekolah rendah ni masalah ceramah dia takut tinggi sangat. Saya cuba turun paling rendah. Sayang. Semua orang suruh Abah keluar. Tapi Abah tak keluar. Faham? Tapi kalau Abah nak keluar, perlu tak orang suruh Abah keluar? Simple as that. Bangun sayang. Stand up. You. Dia. Okey, cakap dengan Abah. Abah nak berak. Okey. Baik, dia nak berak. Tahi tu kat mana? Perut dia, betul? Betul tak? Okey, Abah cakap dengan dia, okey, toilet kat depan. Abah cakap, toilet kat depan. Pergilah. Dia pun jawab, tak nak. Buat macam gitu. Comel. Baik. Abah suruh dia berak. Dia kata tak nak. Baik, nak apa? Dia pun jawab, hantarkan
Cakap, hantarkan. Okey, abah pun bawa dia sampai depan toilet. Ni dah sampai toilet, faham tak? Okey, tu toilet, masuk, jawab. Tak nak. Buat cepat. Ah, comel, baik. Abah tanya dia, habis kau nak apa? Jawab, bukakan. Cepat. Okey, lepas tu abah pun bukakan. Hei, dah buka? Abah cakap, pergilah berak. Jawab, tak nak. Abah tanya, kau nak apa sebenarnya? Berakkan. Duduk. Pengajaran. Kalau semua benda, kalau semua benda kau suruh orang buat, kau takkan berjaya. Ya Allah, kau fahamkan anak-anak ni, ya Allah. Aku hanya mampu menyampaikan sahaja. Amin. Faham tak sayang? Dapat sesuatu tak? Moga-moga dapat betul lah. Baik, so sayang, ulang abang sebut. The finish line is over there. If I cannot run, I walk. I cannot walk, I crawl. I cannot crawl, I will be suster ngesot. I will bring my batok to the finish line. Dia kalau budak sekolah menengah, saya tukar perkataan batok tu. Pasal dia sekolah rendah kan. Baik. Betul lah. Kau kenal tak Usain Bolt? Sepupu abah. My cousins. Sebab tu kulit dia hitam. Mak bapak lain, faham tak? Kulit abah warna pink, faham? Warna apa nak kulit abah nak? Buta warna kau. Sayang. Jadi anak yang baik nak. Mak ayah bergurau lah dengan anak-anak. Saya sedang bergurau dengan anak tuan-tuan. Sing. Di mana kau berada? Ya. Kecepatan tak tiba dengan mudah. Okey, sampai lirik. Kini stand. Sabar. Standing, bangun. Faham? In the eyes, buat macam ni. In the eyes. Buatlah. Gedik sikit. In the eyes. Okey. Of the world. Duduk balik. Faham tak? Okey, kita buat. Sayang. Love you. Stand by. Kini standing Comel. in the eyes of the world. Duduklah balik. Kejayaan di depan, teruskan bergerak ke hadapan. Be strong, be brave, be positive. Remember, fight for your success. Yes. Tahun 6, tahun ini last. No more. Satu hari akan tiba untuk anda naik di pentas kejayaan. To be the champion. To be the best. Stand by. Engkau terunggu, wajah standing in the eyes of the world. Okey, duduk. Sayang. Satu tepukan untuk anda. 1, 2. Okay, abang nak cari anak-anak yang ada masalah stroke dengan minor stroke. Ready? Stroke dengan minor stroke. Minta maaf, timbalan pengarah. Ini cara saya menyampaikan ceramah. Boboy dulu. Okey. Okey dah. Ramai juga yang sini minor stroke. Yang seorang tu kesian, minor stroke. Tak ramai yang stroke sepenuhnya. Sebab apa? Sekolah rendah. Cuba buat sekolah menengah, dia tak buat. Sebab apa? Dia dah tahu apa itu malu. Tak ada masalah kak. Tapi kita kena ajar. Tu maksud saya, faham? Dia bila orang suruh dia buat je ni. Okey, gegel. Stand by gegel. Ramai tak budak-budak stroke kat sini. Okay, gegel. Aku jumpa stroke yang paling cute. Sayang. Cerita dia apa? Sayang, abang bukan menghakimi anda nak. Abang nak ajar apa? Hei, no matter, sebut. How hard life is, enjoy it. Sesukar mana pun hidup anda, tenang. Jangan stres, jangan serabut. Allah dah bagi tahu, inna ma'al usri. Ya, di seluruh kepayahan Allah sediakan kesenangan. Syarat, buatlah. Jangan mengeluh. Ulang, mengeluh.
Biasalah. Dah namanya orang. Tak mengeluh. Bukan orang. Tapi ingat, mengeluh tak selesai masalah. So change. SK menyebut kampung. Betul ke? Ya. Betul ke? Ya. Macam bohong je? Tak lah. Macam tipu je? Macam biasa je? Tak lah. Luar biasa. Macam biasa je? Tak lah. Luar. Hoi. Aku yang beria kat depan. Kau nengok je. Nasib baik sekolah rendah. Kalau sekolah menengah bro, aku biasa kalau ceramah sekolah menengah macam gini aku buat zas. Tapi jari telunjuk, faham tak? Ni budak sekolah rendah tak boleh lah, mak bapak ada. Kan dia ambil gambar hantar kat PPD masak aku. Sayang. Jom, second last song dan we done. Pernah dengar lagu tak? Kita satu bangsa, pernah dengar? Tak apa. Apa nak tengok betapa enjoynya anda sekarang. Lari. Mak ayah, saksikan konsert SK Kampung Layau. Stand by. Lari, badan dalam diri tak puas hati. Hilang apa yang ku selalu impi. Tangan. Buka mata Tangan. gelap belum pagi. Kepala. Belum pagi. Malam masih muda. Asal kau duduk macam tak buat apa. Tangan. Masih masa nak fikir tentang cinta. Aku sakit. Aku healing sampai pagi tak balik. Oh no, tak boleh. Hatiku dah parah, kau tak boleh nak tarik. Aku dah rasa sampai gila. Ada malamku sedih, ada malamku nari sampai okey lah. Tak boleh control. Okey dah sayang, ya Allah. Tadi kau budak perempuan masa suruh buat benda lain, kau punya mood macam dengar lagu apa? Di pondok kecil di pantai ombak. Punyalah baik, keluar lagu ni. Sayang. Pengajaran, jangan jadi orang lain, jadi diri anda tapi diri yang betul. Faham tak? Faham tak? Jangan jadi orang lain tapi jadi diri anda yang hebat. Yang hebat. Pelajar mana yang hebat? Kampung. Siapa yang hebat tu? Aku. Siapa yang hebat tu? Aku. Cikgu sekolah mana hebat? Kampung. Sayang. Jadi anak yang baik nak. Dia punya batuk tu macam dia yang terpekik terlolong. Dah. Pernah dengar lagu ni? Dia bukan zaman dia orang. Tapi tak apa, kita cuba. Stand by. Kita cuba. Dunia kian berubah. Mantap. Okey, dia ada permainan. Sayang. Minta maaf cikgu saya punya konsep edutainment, education and entertainment. Faham ya makcik? Jangan kata asyik nyanyi je ustaz apa macam gitu. Sayang. First pergerakan, both hand. Swing to your right. Kita follow abah follow abah. Kita satu bangsa. 80 orang tak sama. Apa hal? Up your hand. Gerak sama-sama sampai sama-sama. Kita satu bangsa, kita satu negara. Kita satu matlamat. Kita satu bangsa, satu negara. Jatuh tangan, tukar. Kita sabu aku aja. Kita satu kampung Layau. Gitu. Kau faham tak? Yang kedua, slide your upper body to your right. Slide, singit sikit je. Kita satu bangsa, kita satu
negara. Okey. Ya Allah, dia ketawakan aku, ya Allah. Last one, tangan atas bahu kawan. Tuan-tuan, jatuh tangan. Saya nak tunjuk apa? Satu arahan 1000 tentera boleh buat. Kenapa? Nilai yang diberi pada arahan itu bernilai. Saya buktikan jatuh. Tak apa, kau tak nak buat tak apa. Saya masa dah tak banyak dah. Sayang. Ulang. Kejayaan. Kejayaan ada di depan. Menjadi milik orang yang bertindak. Kejayaan ada di depan. Menjadi milik orang yang bertindak. Aku rasa sampai subuh ni kita buat ni. Mak, jangan ajar lah, Mak. Mak, jangan ajar. Mak, jangan ajar. Kejayaan ada di depan. Menjadi milik orang yang bertindak. Kejayaan ada di depan. Menjadi milik orang yang bertindak. Dah. Tak apa, dia tak faham. Budak-budak bawah, dia tak faham. Kejayaan ada di depan. Menjadi milik orang yang bertindak. Tak apa, kita buat lagi. Kejayaan. Kejap-kejap jatuh pula. Semula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya dia faham, tapi bagi dia game. Dia happy, so dia tak boleh. Tak apa, kita guna duit RM50. Stand by. Kejayaan, lambat. 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 Kau ingat Abah suka-suka nak bagi kau RM50? Ah? Mak, saya nak tengok sikap dia orang je. Tapi bila tunjuk 50, sayang, ulang. Kejayaan tidak pernah jadi milik orang yang tak sanggup bersusah payah. Alhamdulillah, ya Allah, moga-moga mereka mengerti. Lagi 5 minit yang terakhir. Sayang, siapa yang ayah dah meninggal, sila bangun. Shh, quiet, diam, diam. Shh, shh, shh. Diam. Siapa ayah dah meninggal, sila bangun. Shh. Bila diam. Diam. Tak mamak, dia sekolah rendah. Betul, dia kalau sekolah menengah memang saya tegak 1 inci punya. Saya budak sekolah menengah, Mak. Jangan rakam dulu. Baru ni saya ceramah dekat SMK Daya. Depan saya 80 orang budak Cina. Saya ceramah, dia bercakap. Saya ceramah, dia ajuk. Saya ceramah, dia ajuk. Aku tegak 1 inci kat muka. Sebelah telinga je saya pergi. Slow je saya bagi. Tapi memang padu kata-kata tu. Tak bolehlah ni budak sekolah rendah. Saya punya prinsip macam ni. Dengar, Mak. Tak boleh hormat aku sebagai pengetua, okey. Tak boleh hormat saya sebagai orang tua, okey lagi. Tapi kalau kau dah tak boleh hormat aku sebagai manusia, kenapa aku nak hormat kau sebagai manusia? Setuju? Ini namanya maruah. Kalau dah nak hormat kita, buat sesuatu. Tampar anak kita. Nak tahu, anak tanya anak sulung saya, beluti apa tak naik kat tubuh dia? Betul tak? Marah anak selagi boleh marah. Dah tak boleh marah, dah tak guna nak marah. Pukullah anak dengan niat mendidik selagi boleh pukul. Dah tak boleh pukul, tak payah pukul lah. Kemaafan. Dah, diam, quiet. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bila last jumpa ayah, sayang? Bila last jumpa ayah? Tahun bila? Dah lahir tak ada dah? Baik. Ada ayah baru tak? Tak ada ayah baru. Baik, tak apa. Jika hari ini, sayang, tengok abang nak, jika hari ini awak diberikan peluang kali yang kedua, diam. Saya pasal ada mak ayah kau ni. Kalau mak ayah kau tak ada, masak kau orang kerja kan, tak marah. Betul tak? Cara saya didik kasar kak. Tapi hari ini saya nak pergi mana-mana, anak saya boleh bawakan. Kak, isteri saya baru 3 minggu kena angin hama, stroke. Tapi semua anak saya uruskan. Tu, saya nak beritahu yang itu. Mahal harga kalau kita gagal didik anak. Saya tak rugi apa-apa kak. Wallah, kalau malam ni tuan-tuan kata, apalah ceramah tengki-tengki kita kat rumah, tak pernah tengki anak kita. Ia terpulang.
terpulang. Tapi hari ni apa saya didik anak saya dah dapat hasil dia. Wallah. Saya nak pergi mana-mana tak payah nak pening-pening kepala, anak saya book kapal terbang. Bukan sombong. Dulu paling bodoh anak saya yang sulung. Tapi hari ni adik dia belajar kat KL nak balik, masa mak dia kena stroke, saya tahu tengah hari dah terpacak dekat hospital kota. Adik-adik balik naik bas ke apa? Tak, abang dah book flight. Tadi adik baru sampai, abang pergi ambil kat Senai. Tu keluarga. Tapi sekarang kena betulkan dia, minta maaf. Bila ayah meninggal, dia tak pernah jumpa ayah. Kalau ayah berdiri depan awak nak cakap apa dengan dia? Tak apa, tengok abang nak. Kalau awak diberikan peluang kali yang kedua, ayah awak berdiri depan awak sekarang, nak buat apa? Sini. Sini. Saya tanya, kalau ayah awak berdiri depan awak, nak buat apa? Nak peluk. Inilah anak kita, bang. Ni anak kita, dia anak kita. Ni ketika orang kata dia ni kelakor, muka dia kelakor, mata dia kerok, kau gelakkan. Hei! Asal! Kau ketawakan anak orang, satu hari nanti besok, Allah hadirkan anak engkau. Mak, bukan senang. Tengking anak. Saya paling sedih bila tengok hari raya. Datang rumah orang. Cik nak raya, cik nak raya. Ini bukan orang Melayu kak. Jangan didik anak hari raya dapat duit. Kemaafan. Pergi rumah orang biar ada adab. Maaf. Mak kerja apa? Pejabat. Pejabat kat mana? Fikrah. Dia anak yang baik. Faham sayang? Duduk. Bila ayah meninggal 2022, tangan kat bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ayah masih ada kat depan, perkataan pertama nak bagi tahu dia apa? Dia nak bagi tahu adik sayang ayah. Ayah awak depan mata buat bodoh sekarang. Kau hanya akan tahu apa dia rasa bila bapa kau tak ada. Selagi mak bapa kau depan mata, kau buat bodoh. Saya tanya dia nak cakap apa kalau ayah ada sekarang depan mata? Nak cakap adik sayang ayah. Kau ada ayah depan mata buat bodoh. Kalau sekolah menengah saya tinggi lagi cikgu. Sekolah menengah ayat saya lagi tinggi sebab dia faham. Ni sekolah rendah ni dia. Kenapa pula dia marah aku pening. Minta maaf cikgu, saya tak minat buat ceramah nangis-nangis. Saya tak minat. Kalau penceramah lain mungkin dia tengok budak nangis. Sesungguhnya. Sesungguhnya aja. Saya tak minat cikgu. Saya sikit je cukup. Sekurang-kurang dia ada rasa dah cukup. Faham tak? Minta maaf ayah Haji. Saya suka abang Haji kat belakang tu. Dia gini dia daripada tadi angkat tangan. Mungkin ada sesuatu dalam hidup dia. Duduk sayang. Jom, last. Then we done. Tapi masa dah 10, alamak 10.31. Okey dah. Yang tak akhir, last song. Ini mana-mana saya pergi, saya tutup dengan yang ini. Okey. Saya nak dengar paling semangat dah. Tak mau nangis. Cukup, berhenti nangis. Kita bergerak sekarang. Kita nak ubah nasib mak ayah kita. Kita kena kuat. Be strong. Be brave. Louder. Louder. Tak dengar. Apa dalam hati anda, laksanakan dalam tindakan anda. Okey, dah. Sampai lirik ni macam ni. Gemuruh jiwa, buat macam ni. Gemuruh jiwa, buat. Gemuruh jiwa. Semangat membara, buat. Dari puncak. Kau sebelah kanan sanalah. Sampai belaga lubang hidung tu. Yang kanan ke kiri berserangah masuk lubang hidung. Dia peduli dia tadah lubang hidung tu. Dari puncak. Ingin ke angkasa. Berkalungkan. Bintang. Berkerlipan. Menyerlah jauh dari yang biasa
lah, luar biasa. Sebiji budak PPKI. Sayang, taklah buat, taklah semua orang buatlah, taklah luar biasa. Gitu bau padu, bau mak kau teruja, faham tak? Bapak kau 1 jam setengah dah tak isap okok, faham tak? Kejap lagi keluar pagar sekolah 3 batang terus, 2. Sorry bang, kejap sikit lagi bang. Lepas ni 4 batang, 2 batang kat telinga, 2 lubang hidung. Sayang. Stand by. Semangat. Membara puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Taklah luar biasa. Hebat, ya hebat. SK hebat. Kampung SK hebat. Nyanyi apa dalam hati anda, laksanakan dalam tindakan anda. Be strong, be brave, be positive. Stand by. Gemuruh jiwa, membara. Tak dengar. Menyerlah jauh dari yang biasa. Taklah luar. Padu syut TikTok. Nyanyi. Tidak ada yang mustahil. Segala-galanya akan terbukti satu hari nanti. Stand by. Gemuruh jiwa, membara puncak ingin ke. Tak dengar. Kan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Taklah luar biasa. SK menembak. Last one. Taklah luar biasa. Taklah luar biasa. Sayang, bicara saya sampai di sini tuan-tuan. Ikut hati nak sembang sampai pukul 12. Tapi apakan daya, mak dia punya batuk tu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cek, itulah bunyi cicak. Cek, maka jawab ibu cicak. Bunyi cok, puak. Mak, ada seorang budak. Anak kampung Layau, faham? Tak apa, dah memang macam tu sayang. Kau ada? Velocity. Lepas tu kita habis. Sayang, ni habis sungguh dah ni. Kesian kau orang ya. Bapak kau tak puas hati tengok aku kecil besar tu belakang. Sabar bang, sikit lagi bang. Tonton tengok anak zaman sekarang betapa hebatnya dia orang. Stand by. 3 kali je bapak pasang. 3 kali je. Okey, kali yang kedua. Tengok anak zaman sekarang bos. Baru tunjuk sekali terus boleh buat tu. Kali kedua.
Last one. Aku nak ambil TikTok. Memang handal lah. Cikgu, saya pasang dekat budak duduk bandar. Ini lalu kelapa sawit. Seram aku tengok jalan dia. Ini kejap lagi aku dulu mikir macam mana aku nak keluar seorang-seorang ni. Ustaz juga faham. Dibuat dia melintas tepi jalan. Gimana bang? Nak ikut boleh? Masak aku. Sayang. Okay, last one. TikTok, last one. Sayang. Budak kampung layar, handal, 3 kali ajar terus boleh. Cikgu, kau ada? Cikgu, kau ada? Okeylah tuan-tuan. Ya Allah, sebut. Ya Allah, ampuni dosa kami sepanjang majlis ni. Okey, yang lain dia berdoa dan kita habis. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku tinggalkan majlis ini moga-moga dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau campakkan hidayah penuhi dalam hati anak-anak ini ya Allah. Ya Allah, Kau sabarkan mereka ketika memilih untuk melakukan keburukan, sebaliknya mereka memilih untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, penuhi hati kami dengan hidayah-Mu, buang segala sifat sombong, riak, ujub, takabur, dendam, hasad, dengki. Sebaliknya ya Allah, Kau gantikan dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa mak dan ayah kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, matikan ibu dan bapa kami dengan kalimah la ilaha illallah. Cabutlah nyawa ibu dan bapa kami di atas ribaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Kau berikanlah kami peluang untuk memperbaiki hidup kami. Ya Allah, Kau jangan biarkan kami sesat, melainkan ya Allah, Kau tetapkan kami di atas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat, bukan jalan orang yang Engkau benci, apatah lagi jalan orang yang sesat. Ya Allah ya Rahman, tabahkan hati guru-guru kami ya Allah, berikanlah ganjaran syurga untuk sabar mereka mendidik kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sayang. Penutup, abang kata pandang atas, anak-anak pandang atas dan kata ada Allah. Kita buat semula. Pandang atas, nada yang sama, ada Allah. Pandang kanan, ada malaikat, pandang kanan. Pandang kiri, ada malaikat, pandang kiri. Pandang bawah, ada kubur, pandang bawah. Hidup jangan. Anak-anak jawab sombong. Kita buat penuh. Pandang atas, pandang kanan, pandang kiri, pandang bawah. Hidup jangan, hidup jangan. Allah tak suka orang sombong. Mak ayah, saya minta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa, tengking anak tuan-tuan. Saya hanya menyampaikan dengan cara saya, tak mampu nak puaskan hati semua orang. Mak, jika ada sebarang masalah, Allah dah sediakan jawapan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta dengan Allah dengan salat, dengan sabar. InsyaAllah. Ingat mak, bila Allah uji anak kita buat perangai, Allah sedang membalas dosa-dosa kita dengan mak bapak kita dulu. Ingat yang itu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah sudah ceramah kita pada malam ini yang penuh dengan ilmu, nasihat dan semangat yang membara. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ustaz Mulyadi atas perkongsian yang begitu bertenaga dan menyentuh jiwa. Berikan tepukan yang gemuruh buat Ustaz atas penyampaian ceramah beliau sebentar tadi. Moga segala ilmu dan pesanan yang disampaikan dapat kita hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian, insya-Allah.
Bagi menghargai kehadiran dan sumbangan penceramah kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Ustaz Syed Nurul Fazli, penolong PPD Kota Tinggi, untuk mengiringi yang berusaha Ustaz Muhammad Khairi bin Mabiai, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai JPN Johor. Dipersilakan. Bagi menyampaikan cenderamata penghargaan kepada Ustaz Mulyadi bin Uman. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Khairi di atas penyampaian cenderamata itu tadi.